Kelantan menjadi negeri terbaru dilanda gelombang kedua banjir menjadikan bilangan keseluruhan mangsa meningkat kepada lebih 9,000 orang. Situasi bencana itu di Pahang, Terengganu dan Johor turut bertambah buruk. Menurut portal NADMA, Pahang mencatatkan bilangan mangsa tertinggi dengan lebih 8,000 orang di Kuantan, Maran, Pekan dan Rompin. Di Kuantan, 26 PPS dibuka menempatkan lebih 6,000 mangsa daripada 2,000 keluarga. Di Terengganu, banjir melibatkan daerah Kemaman dan Dungun menjejaskan 606 mangsa. Kesemua mereka kini berlindung di 13 PPS. Daerah Mersing Johor pula merekodkan 347 mangsa. Mangsa daripada 90 keluarga itu ditempatkan di 3 PPS. Gelombang kedua banjir turut melanda Kelantan pagi tadi menjejaskan 18 mangsa di Gua Musang.